Tak payah. Pergi. Buat rasa nak marah. Pergi. Sos. Bang, Oh ya? aku ada buka sos untuk kau ni, Yin. Kau ada rasa apa-apa tak, Yin, dengan aku, Yin? Rasa nak marah bila tengok sos ni. Tak ada rasa apa ke? Rasa nak marah. Rasa nak marah. Aku marah dengan kau! Awak ada rasa apa tak? Tak ada, biasa je. Tapi sorry tak rasa apa-apa sebab bagi aku biasa je. Tak rasa apa pun kalau kau buka. Oh ya, aku rasa macam tergoda lah. Apa pendapat tentang isu sos sekarang? Kalau mungkin orang yang kita suka ke orang kita sayang tu, kita rasalah dihargai lah bila dia tolong bukakan sos tu. Sebab macam, oh tu dia punya effort lah. Macam kalau dari side lelaki tu macam lemah lah sebab takat macam small gesture je kot buka sos macam tu kan. Padahal bini kat rumah tu macam-macam dia dah buat untuk kau. Dia sebenarnya kena jaga batas lah kan. Kalau kau keluar dengan orang yang berlainan jantina kan, takkan kau tiba-tiba mari saya bukakan sos untuk awak. Tak ada. Sos tu tak salah pun. Salahnya individu tu lah. Orang takkan buka rumah kalau tak ada orang ketuk pintu. Gitu. Nah. Awak kalau suami boleh kalah dengan perempuan yang setakat bukakan sos setiap hari dekat tempat kerja, tak payahlah jadi suami. Buang je apa segala yang ada dekat awak tu, buang jadi perempuan. Tapi kalau untuk macam office mate ke kawan-kawan ke, dia rasa macam, oh okay, benda tu biasa je lah, tolong. So untuk orang yang nak fall in love dengan orang lain semata tolong buka sos tu, macam aku tak dapat kasih sayang ke? Sakitnya perasaan aku ni. Untuk kau kena tahu sebenarnya bini tu masa dah kahwin kau, dia dah tinggalkan semuanya dunia dia untuk kau, tahu tak? Kalau kau dah kahwin, there is orang cakap ada line yang tertentu yang kau tak boleh lintas. Baik macam mana pun kau still kena jaga batas lah. Sedar diri lah, kena sedar diri. Kena sedar diri. Itu lah nasihat. Kita ni dah penat-penat buat kerja rumah. Bekerja pula tu, jaga anak, melahirkan anak kau sedap-sedap je pergi makan dengan kawan, buka sos dah jatuh cinta. Mula-mula buka sos takut lain nanti buka benda lain. Oh. Damn!